hari ini 28 Februari memang menjadi sungguh perang menjadi antara Israel dengan Iran. Tapi Iran ni ia cukup balas dengan cukup cepat sekali dan laju sekali. Dan dia punya sekutu puak Houthi pun supaya juga lepas peluru pepandu pada masa yang sama juga. Kita tengok ikut laporan daripada Global Times pada pagi 28 Februari waktu tempatan, Amerika dengan Israel lancar serangan udara besar-besaran ke atas negara Iran dan terus menjadikan perang. Daripada video dengan gambar hot to beat tu, kita nampak jelas ibu kota iaitu kota Iran, Tehran, dengan tempat lain kena hujan peluru pepandu Amerika dengan Israel. Dan nampak asap tebal naik berkepul-kepul. Kiranya antara sasaran gelombang yang pertama itu termasuklah target pemimpin utama Iran iaitu Ayatollah Khamenei, ada juga istana presiden di Tehran dan bangunan KJA, pejabat-pejabat tentera dan sebagainya. Menurut media Israel pula, Parlimen Tentera Darat Iran terkorban terkena bom dalam serangan itu. Ada juga petik khabar Menteri Pertahanan Iran juga terkorban sama sekali. Jadi kali ini memang Iran ada rugilah, tapi secara keseluruhan taklah seteruk hak serangan mengejut pada tahun lepas, itu 13 Jun tahun lepas. Daripada pihak Iran, umum pemimpin tinggi dia sekali dah pindah ke tempat selamat. Presiden pun semua selamat belaka. Lepas tu serangan balas Iran memang mari dengan laju sungguh. Okey, kita tengok Amerika dengan Israel yang hak mula serangan lebih kurang dalam pukul 8 pagi waktu Iran dan pukul 9 lebih peluru pepandu sampai kena sasaran di Iran. Dan lepas tu baru lebih sejam baru tu Iran terus balas balik. Dan kita tengok, bayangkan lebih kurang dalam pukul 12 tengah hari, Iran dah lepas kurang-kurangnya 3 gelombang peluru berpandu ke arah negara Israel. Kita tengok gelombang yang kedua, sistem pertahanan udara Israel dah kesan dah. Ada lebih 70 objek kita terbang, mari daripada banyak arah. Ada drone, ada peluru berpandu balistik. Okey, lepas tu sekutu dia Houthi daripada Yaman hak bawah tu pun mari dalam sekitar pukul 11 pagi waktu tempatan yang melepaskan gelombang pertama peluru pepandu dia ke arah negara Israel. Okey, daripada kedai ni kita boleh buat beberapa kesimpulan. Okey, yang pertama, sistem pemimpin dengan arahan tentera Iran masih jalan molek lagi. Walaupun serangan Amerika Israel tu orang dah jangka dari segi strategi, tapi dari segi taktikal masih jadi serangan mengejut lah. Iran walaupun ada nampak kerugian, tapi sistem arahan dia masih lancar. Okay, sebab tu dia boleh balas dengan cepat dan padu. Yang kedua pula, persiapan Iran ni untuk membalas memang cukup rapi sekali. Kita tengok je masa dia balas dan skala dengan kekerapan serangan, jelas dia orang memang dah siap awal-awal prepare. Dan kekuatan tentera memang sorok molek lah, persiapan pun kemah. Dan sebab itu dalam masa yang singkat tu dia boleh lepaskan 3 gelombang serangan. Okey, yang ketiga, konflik kali ni besar kemungkinan lebih besar daripada tahun lepas yang sebelum ni. Tahun lepas dalam Jun ya, perang 12 hari ya, Amerika pun masuk campur lah dengan serangan ada bom. Okey, kali ni dari mula lagi Amerika dengan Israel serang sekaligus, Iran pun memang dah siap siaga. Okey, jadi kita tengok lah. Kita tengok pada jumlah tentera, peluru, kawasan operasi, perang kali ini dari segi skala, tempoh dengan kesan dan besar kemungkinan ia menjadi lebih teruk dan lebih lama daripada sebelum ni, iaitu tahun lepas. Okey, dengan itu stay tune untuk berita lanjut dan jangan lupa kalau anda suka klip ni, tak tolong share dan follow. Terima kasih.